Gangguan seksual harus dihenti, murnikan jiwa, bangsa akan undi. Hadirin yang dihormati sekalian, isu gangguan seksual ini bukanlah suatu perkara yang baru, tidak boleh dipandang remeh. Dia adalah satu bentuk salah laku yang boleh memberikan kesan kepada kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial. Jadi usaha advokasi dan pendidikan masyarakat secara berterusan amatlah penting untuk kita mengubah cara berfikir. Dia bukan gurauan. Definisi gangguan seksual adalah apa-apa perbuatan lidah ke, isyarat ke, mesej ke yang boleh menimbulkan perasaan tak selesa pada mangsa tersebut. Jadi usaha kita nak membuat advokasi dan pendidikan masyarakat secara berterusan amat penting untuk kita mengubah cara berfikir, memperkukuhkan kefahaman serta mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan adanya berteraskan nilai hormat menghormati. Jadi isu ini perlu ditangani secara proaktif supaya budaya ini tidak menjadi budaya yang dinormalisasikan dalam masyarakat.